A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan subjek fiqh al-jinayah, fiqh jinayat yang bertajuk berkenaan dengan zina. Okey, baik. Sebelum tu kita bergerak dulu kepada muqaddimah apa yang hendak dibentangkan oleh saya pada hari ini adalah pertama kita perlu mengetahui bahawa zina ini merupakan salah satu isu besar dalam fiqh Islam dan tafsir serta dia mempunyai pelbagai dimensi yang perlu untuk kita nilai dan perlu untuk kita kaji. Okey, jadinya zina ini adalah bukan satu perkara yang remeh yang boleh kita dianggap sebagai remeh. Dan hukum untuk kita mengetahui ataupun untuk kita belajar mengetahui berkenaan dengan perkara zina ini adalah amat pentinglah untuk kita agar kita terhindar daripada perkara-perkara yang seperti ini. Okey. Yang kedua, objektif kepada kajian ini adalah objektif pada tugasan ini adalah untuk kami memberikan secara analisis secara menyeluruh terhadap zina, berkenaan zina ini dari sudut agama dan fiqh itu sendiri. Dan yang ketiga adalah memberikan fokus kepada sumber-sumber yang ada di dalam Islam. Okey. Baik, kita lihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan zina. Ta'rif zina. Az-zina minal kabair fil Islam wa huwa fi'il muharram yatim mukharij natiq zawaj asy-syar'i. Wa qad nahillah anhu biqauli wa la taqrabu zina innahu kana fahisyatun wa sa'i sabila. Surah Al-Isra ayat yang ke-32. Ta'kidan ala wujub al-ibti'ad an asabahu wa muqaddimah arafatul ulama bi ta'rifat mutaqarribah qala Imam Asy-Syafi'i ya'taribuhu kullu jama' kharij an-nikah asy-syar'i yunamma taral al-mazhab al-arba'ah an zina huwa wata' fi ghairi nikah sahih aw shibhu wa yashtarikuna fi tashdihim ala ghiyab al-mali aw al-anqad wa yahdif hadha annahi lahmaya al-farad wal mujtami' min al-fasad wa la nahraf al-khalqi. Okey. Zina ini adalah dosa besar dalam Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia adalah sesuatu perkara yang keji dan jalan yang buruk. Dalam Imam Syafi'i, zina adalah satu persetubuhan yang berlaku di luar nikah yang sah. Semua mazhab, pendapat ulama, jumhur ulama bersetuju bahawa zina ini dikira berlaku apabila tanpa akad atau pemilikan yang sah, iaitu kahwin yang sah. Okey, tasyri' jarimah az-zina fil Islam, iaitu hukum zina di dalam Islam. Ya'udu az-zina minal hudud fi syariah al-islamiyah wa qad syur'at aqabatihi lahmayah al-i'rad wal ansab was siyanah al-mujtami' min al-fasad. Warada tashri'uhu fi qawlihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajalidu kulli wahid minhuma ma'itul jildah. Surah An-Nur ayat yang kedua, kama sabitat al-aqubah fi sunnah wa minha hadis la yahul damma amri ra'i al-muslim yashhid an la ilaha illallah ila bi'ihda salasa as-sayyib az-zina. Hadis daripada riwayat al-Muslim. Hazihi an-nusus tadal ala an aqubah az-zina fil Islam radi'ah tahdaf ila hafiz al-akhlaq wa mani' al-fasha fil mujtami'. Okey, hukum zina dalam Islam ini adalah termasuk dalam satu hukum hudud, undang-undang syariah yang tetap. Tujuan hukuman ini diadakan adalah untuk kita melindungi
kehormatan, keturunan dan masyarakat. Di dalam Al-Quran ada mengatakan az-zani waz-zani, penzina lelaki dan penzina perempuan. Fajlidu kulli wahid minhuma mi'atal jildah. Hendaklah kamu disebat masing-masing sebanyak 100 kali dalam surah An-Nur ayat yang kedua. Dalam hadis juga kama sabis al-aqubah fi sunnah wa min hadis la yahal dam amra'im muslim yashid an la ilaha illallah. Tidak halal darah seorang muslim melainkan kerana 3 perkara. Penzina yang telah berkahwin. Hadis riwayat Al-Muslim. Okey, kita tengok pula kepada al-adalah ala tashri' uqubatul zina, iaitu dalil-dalil kepada hukuman zina. Okey, perkara ini adalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Syari' al-Islam al-uqubah az-zina ustazan ila al-Quranul Karim wa sunnah an-nabawiyah. Hayis nasullah ta'ala fi surah An-Nur ala wujub jalad az-zani wa zaniyatu mi'atan jildah duna ra'afah fi tatbiq al-hud. Wa qad akadu Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika fi ahadits sahihah min hadis Muslim allazi adris az-zani al-musan daman man yuhal dammi wa hadis akhir bayin anna Allah wa ahlul nikah wa harumuz zina. Okey, dalam hadis ini juga macam kita baca tadi az-zani waz-zani, wahai penzina lelaki dan penzina perempuan, hendaklah kamu disebat sebanyak 100 kali. Dan hadis yang menyatakan bahawa penzinaan ini adalah antara sebab halalnya haramnya darah seseorang, dan halalnya darah seseorang itu apabila dia mengahwini. Bila dia berkahwin barulah jatuh hukumnya halal. Dalam Islam kita mengharamkan zina dan kita menghalalkan bernikah. Jadi jika tak tahan sangat, jadi bernikahlah dia. Okey? Okey, syarat pelaksanaan hukuman zina. Okey, la nakus uqubah az-zina fil Islam ila ba'da tawafis syurut daqiqah minhu. Intiraf al-jani tu'an arba'a mirad Imam Al-Qadi atau syahada arba'a syuhud adul au al-fi'li yudo ma'a ta'kid man adam wujuh ikrah wa an yakun al-fa'il baliwan akalan wa mudrikan laha ramah fahala fi hal adam tahqiq hadhihi syurut la yutbiqu al-had wa innama yamkunu lil hukum an yunqas uqubah ta'zizah bihisab al-muslihah tahdaf uqubah az-zina ila ma huwa ab'ad min al-jazi al-jasadi fihi wasilatul lahamiyah. Okey, bagi untuk syarat pelaksanaan hukuman zina ini, untuk pengakuan sukarela sebanyak 4 kali di hadapan hakim ataupun ada 4 saksi adil yang melihat dengan jelas. Yang kedua, mestilah tiada unsur paksaan. Pelaku mestilah baligh, berakal dan tahu ia adalah haram. Jika dia tak tahu, maka dihukuman dia lain pula. Okey, jika tidak cukup syarat, tidak boleh dikena hukum hudud tetapi boleh dihukum takzir oleh pemerintah. Inilah maksud saya hukuman yang lain tadi. Kalau dia tahu hukum tadi dan dia buat juga dan dia cukup syarat-syarat tadi iaitu baligh, berakal, tahu ianya haram, maka dia dikenakan hukuman hudud. Okey, tasyri' al-jarima az-zina fil qanun fi Malaysia. Okey, zina dalam undang-undang di Malaysia. Okey, undang-undang dalam Malaysia ini dia bukan dikira sebagai kes jenayah tetapi dia adalah kes di bawah undang-undang jenayah syariah bagi Muslim, iaitu enactment jenayah syariah bagi wilayah Persekutuan 1997. Dikenakan denda, sebat ataupun penjara. Okey, kita tengok satu artikel. 2 beranak bersama pasangan didakwa melakukan halwat, yakni berzina. Persediaan untuk berzina. Dalam undang-undang di Terengganu, laporan Mahkamah Syariah, kita mengenakan enactment jenayah syariah Takzir Negeri Terengganu 2022 yang merujuk kepada Seksyen 29 dan 31 AB. Hukumannya adalah denda, penjara dan sebatan dan ditentukan oleh hakim. Okey, jadi itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Dan secara rangkumannya, kesimpulannya adalah hukuman zina ini amat berat. Di dalam sudut Islam, kita dikenakan hukuman hudud.
Tapi jikalah macam apabila berlaku di Malaysia contohnya, kita tidak melaksanakan hukuman hudud tetapi kita melaksanakan hukuman takzir seperti di negeri Tengganu. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.